Proses bedah siasat ke atas mayat dua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang maut dalam nahas di kilometer 53 Jalan Raya Timur Barat JRTB Jeli Gerik hari ini selesai dijalankan sebentar tadi. Jenazah Wan Nur Suhaila Wan Muhammad 22 dan Muhammad Adib Hazim Halim 21 dibawa keluar dari unit forensik Hospital Gerik pada pukul 6.30 petang. Jenazah kedua-dua mangsa yang dibawa menaiki van itu bergerak ke Besut Terengganu dengan diiringi kenderaan peronda polis MPV. Difahamkan jenazah Wan Nur Suhaila akan dikebumikan di tanah perkuburan di Kampung Amir, manakala Muhammad Adib Hazim pula akan dibawa ke tanah perkuburan di Kampung Pasir Badak Jertih, Terengganu. Wan Nur Suhaila dan Muhammad Adib Hazim merupakan dua daripada 15 pelajar UPSI yang maut dalam nahas membabitkan sebuah bas persiaran dan kenderaan pelbagai guna MPV jenis Pro 2 Alza. Kejadian sekitar pukul 12.45 tengah malam itu berlaku ketika bas persiaran yang disewa khas itu dalam perjalanan dari Jertih ke kampus UPSI di Tanjung Malim, Perak. Dalam kejadian itu, 4 sekeluarga yang menaiki Pro 2 Alza turut cedera dan menerima rawatan di Hospital Balin. Sementara itu, 13 jenazah pelajar UPSI yang maut dalam kejadian sama menjalani proses bedah siasat di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Setakat pukul 3.30 petang tadi, seramai 6 jenazah telah selesai menjalani proses bedah siasat.